Nak balik cepat ke Malaysia? Ha? Ya, insyaAllah. Nanti kita cuba nanti. Ya je? Dalam dunia pasca moden hari ini, kita seringkali merasa lemas dalam lautan maklumat yang tidak bertepi. Setiap hari, apabila kita menatal skrin telefon, kita disajikan dengan berita konflik, kebencian dan negativiti yang seolah-olah tiada penghujungnya. Algoritma media sosial pula sering mengurung kita dalam kepompong maklumat sendiri, menjadikan kita semakin terasing, semakin mementingkan diri dan semakin cenderung untuk bertengkar dan bergaduh. Kita mula tertanya-tanya, adakah sifat kemanusiaan itu semakin pudar? Adakah kita sudah menjadi masyarakat yang kaya harta tetapi miskin hati? Namun di tengah-tengah kelesuan jiwa ini, Allah Subhanahu Wa Taala sering menghantar peringatan dalam bentuk ujian. Ujian yang bukan bertujuan menghukum, tetapi untuk menyentak kembali hati-hati yang lalai supaya kembali bersatu. Itulah yang berlaku dalam kisah Hajah Asmah yang sangat menyentuh hati. Seorang ibu tua, tetamu Allah yang telah selesai menunaikan rukun Islam kelima, tiba-tiba diuji dengan sakit yang berat di tanah suci Mekah. Beliau terlantar di hospital jauh dari tanah air dengan kos rawatan dan pengangkutan pulang yang mencecah RM500,000. Bayangkan perasaan beliau, kesunyian, kerinduan kepada keluarga dan ketidakpastian. Dalam satu pertemuan yang penuh emosi, beliau meluahkan hasrat hati kepada Menteri Agama, Datuk Setia Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Nak balik cepat ke Malaysia? Ha? Ya, insyaAllah. Nanti kita cuba nanti. Ya je? Rayuan ringkas seorang ibu ini bukan sekadar permintaan bantuan kewangan. Ia adalah satu laungan yang menguji keimanan kita. Di sinilah kita melihat makna sebenar kesolehan sosial seperti yang sering dibincangkan oleh para asatizah kita. Harta bagi orang beriman bukan sekadar untuk memenuhi keperluan hidup, tetapi ia adalah sumber kebaikan untuk mendulang pahala. Dalam konteks dunia hari ini, pengertian jihad fisabilillah telah mengalami perluasan makna. Kita tidak lagi berada di medan perang fizikal. Sebaliknya, jihad kita hari ini adalah memerangi kemiskinan, kesusahan dan penderitaan saudara kita sendiri. Peluang jihad terbesar saat ini adalah melalui harta. Tindakan rakyat Malaysia yang bersatu hati mengumpul dana ratusan ribu ringgit dalam masa seminggu untuk Hajah Asmah adalah manifestasi jihad harta yang paling murni. Tanpa kita sedari, keengganan untuk membantu boleh meletakkan kita dalam situasi yang berbahaya. Bayangkan jika kita membiarkan Hajah Asmah terkandas. Bayangkan jika kita memilih untuk menjadi bakhil dan menutup mata. Kita mungkin khusyuk dalam solat tetapi gagal dalam ujian kemanusiaan. Assalamualaikum. Makcik. Ingat saya? Alhamdulillah. Saya nak sampaikan berita gembira. InsyaAllah kita dah boleh bawa Makcik Hajah Asmah, kita bawa pulang ke tanah air dalam masa terdekat ni, insyaAllah. Makcik tolong doakan berkat daripada sumbangan rakyat Malaysia ni. Dalam masa seminggu makcik, lepas saya balik ke Malaysia ni, kita dah berjaya kutip sumbangan yang diperlukan lah untuk bawa makcik balik ke tanah air. Alhamdulillah makcik, saya dah sempurnakan hajat makcik. Kalau makcik ingat hari tu, makcik beritahu dengan saya, Datuk, bawa makcik balik segera ke Malaysia. Ingat makcik beritahu dengan saya tu? Jadi Alhamdulillah. Ya makcik, insyaAllah kita nanti Haji Radin di sana dengan Haji Ismail, kita akan buat persediaan lah untuk bawa makcik balik ke Malaysia. Detik kejayaan mengumpul dana untuk Hajah Asmah ini membuktikan bahawa rakyat Malaysia tidak mahu menjadi pendusta agama. Kita memilih untuk menjadi golongan yang kaya hati,
golongan yang tinggi kepedulian sosialnya. Membantu golongan mustad'afin atau golongan yang lemah seperti Hajah Asmah pada hakikatnya adalah menolong diri kita sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meringankan beban seorang muslim di dunia ini, Allah akan meringankan bebannya di hari kiamat nanti. Peristiwa ini mengajar kita satu hikmah yang sangat besar. Di sebalik kepahitan ujian Hajah Asmah, Allah sebenarnya sedang membuka pintu rahmat yang luas untuk kita semua. Ujian beliau adalah peluang untuk kita menyedari bahawa kita adalah satu tubuh. Kisah Hajah Asmah juga mengingatkan kita bahawa walau seburuk mana pun keadaan dunia, walau sekuat mana pun arus individualisme melanda, hati umat Islam di Malaysia masih hidup. Kita sedar bahawa pada harta kita ada hak orang lain yang memerlukan. Terima kasih rakyat Malaysia. Anda telah membuktikan bahawa kesolehan sosial bukan sekadar teori di atas kertas, tetapi amalan yang masih hidup dan bernafas. Anda telah membuktikan bahawa ukhuwah Islamiyah adalah benteng terkuat kita. Semoga Allah memberkati setiap sen yang disumbangkan sebagai jihad harta kita. Dan semoga Allah menyembuhkan Hajah Asmah serta melindungi kita semua di dunia dan akhirat. Terima kasih kerana menonton. Terus sokong kami dengan menekan butang subscribe dan aktifkan loceng notifikasi. Bersama kita perkasakan kebenaran.